suka, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang yang memperbaiki amal. Hari ni buat sikit, besok buat sikit, besok buat sikit, tapi pegang balik yang pangkal, istiqamahkan. Apa pegang yang pangkal istiqamah? Sebelum tidur taubat 2 rakaat, sebelum tidur witir 3 rakaat, kemudian berdoa, kekalkan sebelum tidur. Hari-hari buat bentuk macam tu. Minta tolong dengan Tuhan. Kadang-kadang tak boleh bangun dia. Baik, Syekh Junaid Al-Baghdadi 40 tahun dia tidur dengan keadaan wuduk. Dia bahal beramal dengan wuduk mengenakan pada waktu Isyak. Aku mencari Tuhan di dalam amalku. Lainnya aku dalam keadaan terlena. Akhirnya aku bertemulah dengan dia. Ini kalam Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Syekh Junaid ni hebat kalam-kalam yang dikata perkataan dia. Istilah fana, istilah baqa, istilah zuhud, istilah reda, istilah syukur, dia dihal keadaan disusun sendiri oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Asal daripada ilmu tasawuf, dia datang daripada Allah. Bagaimana kisah Nabi Adam yang tergelincir makan pada buah khuldi, lalu bertaubat dia kepada Allah. Taubat itu amalan daripada tasawuf. Okey, kena faham tak? Ilmu tasawuf ni datang daripada Allah. Bila takdir kata di antara Syekh Junaid Al-Baghdadi yang dibukakan kisah anak murid dia ni, kadang Syekh Junaid Al-Baghdadi dia jauh masa di antara anak murid dia beramal-amal dan berzikir. Syekh Junaid Al-Baghdadi dia ada satu pak saudara dia nama Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Ada tok guru dia yang lebih atas dia nama Syekh As-Sakiti. Wali-wali semua tuan-tuan. Bapak dia wali, datuk dia wali, pak saudara dia wali. Pak saudara dia Syekh As-Sakiti. Datuk dia yang lehakan lebih besar, sanad dia lagi ke atas Syekh Daud Al-Ta'i, yang dia tak pernah tidur selama 20 tahun. Dia makan roti kering, itu pun dicecah dengan air tawar. Orang tanya, ya Syekh Daud, kenapa keadaan kau makan pada antara gendam roti dengan air tawar? Dia kata, padahal kau ada gigi. Dia kata, aku takut aku mengunyah, menghabiskan masa aku hal keadaan belai aku daripada berzikir kepada Allah Ta'ala. Kalau ada anak tok guru dia lagi bawah, atas lagi sikit, Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, antara seorang daripada waliullah, dan antara kelebihan dia pada ketika itu, dia pesan pada anak murid dia, kalau aku mati, aku datang daripada Allah, keluar daripada perut mak aku dalam keadaan bertelanjang, tidak ada pakaian, kembalikan balik aku dalam tanah dengan keadaan tanpa pakaian. Semua cerita ajaran pelik-pelik je yang cerita pada kaum.